Setiap kali kita makan buah kan, pernah tak terfikir apa yang ada di sebalik semua tu? Ia bukan magic. Sebenarnya ada satu rancangan yang sangat teliti. Dan semuanya bermula daripada benda yang nampak kecil tapi paling penting, biji benih. Ya, cuba bayangkan, sebuah dusun buah yang luas, beribu-ribu pokok tersusun rapi. Macam mana semua tu dirancang dari kosong? Ini bukan soal nasib atau kebetulan tau. Sebaliknya, ini adalah hasil perancangan yang sangat-sangat teliti, yang bermula dari peringkat paling asas. Betul tu. Sebelum cangkul pertama mencecah tanah, sebelum ada satu pun anak pokok, ada satu keputusan bersal yang perlu dibuat. Dan pilihan inilah yang boleh jadi penentu sama ada dusun tu akan subur makmur ataupun jadi satu projek yang gagal. Jadi persoalannya, kenapa langkah pertama ni, pemilihan benih ni, sangat-sangat penting? Senang cerita, ia macam kita bina rumah. Biji benih ni ibarat batu asas. Kalau asasnya tak kukuh, goyang, habis satu bangunan tu berisiko kan? Okey, secara asasnya, pemilihan benih ni macam satu proses saringan kualiti. Tujuannya simple je. Kita nak pastikan kita mula dengan calon yang paling top. Setiap jenis tanaman ada kriteria benih ideal dia sendiri. Dari segi saiz, warna, bentuk. Dan kat sinilah kepakaran seorang peladang tu betul-betul diuji. Dan inilah risikonya. Kalau kita tersilap pilih, memang boleh jadi bencana. Bayangkan, benih yang tak cukup matang atau kualiti rendah, dia akan hasilkan pokok yang lemah, senang kena penyakit dan paling teruk, mungkin mati sebelum sempat berbuah pun. Habis macam tu je semua masa, tenaga dan duit yang dilaburkan. Sia-sia. So, macam mana kita nak tahu satu-satu biji benih tu elok ke tak? Sebenarnya, ada beberapa ciri utama yang kita boleh perhatikan. Jom kita anggap ni macam satu checklist untuk para peladang. Okey, ciri-ciri fizikal macam saiz, warna dan bentuk yang konsisten tu, itu semua petanda awal benih yang sihat. Tapi daripada semua ni, yang paling kritikal sekali ialah kematangan. Kenapa? Sebab benih yang matang ni, dia macam ada bekal tenaga yang cukup. Bekal inilah yang akan pastikan dia boleh bercambah dengan kuat dan membesar jadi pokok yang sihat. Baiklah, sekarang kita dah tahu cara pilih benih yang terbaik. Jom kita jadi lebih praktikal sikit. Bayangkan anda nak buka dusun durian. Persoalannya, berapa banyak benih yang anda perlukan? Kat sinilah kita kena buat sikit kira-kira. Ini soalan yang sangat penting untuk mana-mana peladang. Berapa banyak pokok durian boleh muat dalam 1 hektar? Jawapannya bergantung pada beberapa faktor, terutamanya cara kita susun pokok-pokok tu. Jom kita tengok macam mana nak kira. Nah, tengok ni. Ini salah satu susun atur yang paling biasa orang guna, dipanggil sistem segi empat sama. Nampak simple kan? Tapi jangan pandang rendah. Sebab cara kita susun pokok ni lah yang akan tentukan berapa banyak pokok boleh kita muatkan dalam satu-satu kawasan. Untuk kira semua ni, kita boleh guna satu formula yang agak mudah. Jangan risau, tak susah pun. Ia cuma perlukan 3 benda. Luas kawasan, jarak tanaman dan satu nombor khas yang kita panggil angka tetap sistem. Jom kita bedah siasat formula ni. Okey, jom kita masukkan nombor. Pertama, luas kawasan. 1 hektar tu sama dengan 10,000 meter persegi. Kedua, jarak tanaman untuk durian. Yang disyorkan ialah 10 meter kali 10 meter. Dan yang terakhir, untuk sistem segi empat sama yang kita tengok tadi, angka tetap dia ialah 1.0. Senang kan? Dan inilah jawapannya. Jom kita kira sama-sama. Ambil luas 10,000 meter persegi, bahagi dengan jarak tanaman iaitu 100 meter persegi, lepas tu darab dengan angka tetap 1.0. Jadi kita akan dapat tepat 100. Maksudnya kita boleh tanam 100 pokok durian dalam 1 hektar kalau guna sistem ni. Tapi, sistem segi empat sama tu bukanlah satu-satunya pilihan yang ada tau. Sebenarnya, ada macam-macam lagi reka letak atau plan induk yang peladang boleh guna. Dan setiap satu ada kelebihan dia yang tersendiri. Sekarang, cuba kita bandingkan. Yang belah kiri itu sistem segi empat sama tadi. Yang kanan pula, sistem segi tiga sama. Nampak tak? Dengan susun pokok dalam corak 3 segi, kita boleh guna ruang dengan lebih efisien. Hasilnya, kita boleh tanam lebih kurang 15% lebih banyak pokok. Bagi peladang, itu bermakna 15% lebih banyak potensi hasil guna tanah yang sama luas. Hebat kan? Ada lagi satu strategi yang lagi bijak, dipanggil sistem siku keluang. Yang ni agak kompleks sikit. Caranya, kita tanam pokok utama macam biasa, tapi di ruang kosong kat tengah-tengah tu, kita letak pokok pengisi sementara. Tujuannya, nak maksimumkan hasil dari tanah tu pada tahun-tahun awal sementara kita tunggu pokok utama tu besar dan matang. Okey, kita dah rancang susun atur dusun. Soalan seterusnya, macam mana pula cara kita nak tanam benih-benih ni?
Zaman sekarang, teknologi pertanian dah banyak berubah. Ada macam-macam kaedah yang kita boleh pilih. Kat sini, kita nampak dua dunia yang berbeza. Sebelah kiri, kaedah konvensional yang kita semua tahu, guna tanah. Cara ni lebih semula jadi dan mungkin tak perlu banyak baja. Sebelah kanan pula, hidroponik. Ini kaedah moden, tak guna tanah langsung. Semua nutrien diberi melalui larutan khas. Memang ia perlukan tempat khas macam rumah hijau, tapi ia bagi peladang kuasa penuh untuk kawal tumbesaran pokok. Masing-masing ada pro dan kontra dia. Jadi, daripada sekecil-kecil proses memilih benih yang sempurna, sampailah ke perancangan ladang berteknologi tinggi, jelas sekali pertanian ni gabungan antara sains, seni dan perancangan yang sangat teliti. Ia tak pernah statik, sentiasa berevolusi. Ini buat kita terfikir kan, apa agaknya inovasi seterusnya yang akan mengubah cara kita tanam makanan pada masa depan?